Unknown ada 3, equation ada 3. Nak cari unknown, boleh ke guna calculator? Calculator Ramadan, day 25. Pastikan dia tersusun. Ada X, ada Y, ada Z, tak ada unknown. Bila dah tersusun, barulah kita boleh direct guna calculator. Faham? Tekan mode 3 kali, pilih EQN, pilih 3 unknown. Dan macam biasalah, sebabkan kita ada 3 unknown dekat sini dan 3 equation, jadi kita kena fokuskan pada perkali masing-masing. Untuk perkali yang nombor 1 ni, dia akan jadi A1, B1, C1 dan D1. Samalah macam yang lain-lain. Yang sana adalah A, B, C, D. Pertama, yang kedua dan yang ketiga. Masukkan 5, -2, -4, 3. Dan seterusnya. 5, -2, -4, 3. 3, 3, 2, -3. -2, 5, 3 dan 3. Kita akan terus dapat X adalah -1, Y adalah 2 dan Z -3. Kelas Swiss pun sama je macam simultaneous equation yang pernah kita buat sebelum ni. Tekan menu, tekan tolak untuk function, pilih simultaneous equation dengan 3 unknown. Nampak susunan dia sebiji macam yang ada dekat dalam soalan. Masukkanlah 5, -2, -4, 3. 3, 3, 2, -3. -2, 5, 3 dan 3. Jawapannya sama tau. Kelas Swiss ke, Servapam ke, jawapan sama je. Tengok X sama dengan -1, Y sama dengan 2 dan Z sama dengan -3. Settle.